Hari ini Toyota Estima SCR50 datang ke tempat kami sebab mengalami masalah absorber yang berbuai dan ada bunyi-bunyian di bahagian depan. Jadi owner datang daripada KL. So owner bila sampai, owner bagi tahu saya, dia kata di bawah tak sedap lady. Dia kata bawa rasa berbuai, lepas tu ada bunyi-bunyian sikit. Jadi dengan tak melengahkan masa, saya terus test kereta ni, dan bila masa test tu saya dapat rasakan apa yang owner cakap tu betul. Memang ada rasa berbuai. So selepas saya test, terus masuk kat tester machine. So dekat tester machine kita akan test. So kita dah dapat result. So you guys boleh nampak depan kiri 25, depan kanan 25, belakang kiri 38 dan belakang kanan 38. So bacaan dia memang tinggi, lebih daripada 20, terutama yang bahagian belakang. Jadi dengan bacaan macam ni, kami terus masukkan dekat hoist. Kami terus buka ke 4 batang absorber, dan selepas buka kami minta foreman kami tekan. So dekat sini you guys boleh nampak dengan bacaan yang macam ni, memang absorber ni lembut. So bila lembut tu confirm memang bawah akan berbuai-buai. Jadi kami mengambil sedikit masa untuk kita refurbishkan absorber ni kepada 40% stiffer. Kenapa 40% stiffer, tak 50, tak 60? Sebab kita nak kekalkan comfort sesebuah kereta, guys. A few moments later. Jadi setelah siap, kami minta pula foreman kami tekan semula absorber yang dah di-refurbish kepada 40% stiffer. So dekat sini guys boleh nampak foreman kami tekan agak keras, tetapi kederat manusia tak sama dengan keberatan Toyota Estima ni. Jadi bila semuanya dah selesai, kami permulakan proses pemasangan, dan selepas siap pasang, saya sendiri ambil Estima ni dan saya test. So semasa saya test, saya dapat rasakan fitnya absorber, firmnya absorber, padatnya absorber ni. Jadi bila semuanya dah selesai, kami permulakan proses pemasangan, dan selepas siap pasang, saya sendiri ambil Estima ni dan saya test. So semasa saya test, saya dapat rasakan fitnya absorber, firmnya absorber, padatnya absorber ni. Jadi itu belum confirm lagi selagi kita tak masuk dekat tester machine. So selepas masuk dekat tester machine, you guys boleh nampak depan kiri 13, depan kanan 15, belakang kiri 19 dan belakang kanan 18. So bacaannya di bawah 20, barulah keretanya akan lebih stable. Jadi itu ada cerita untuk Toyota Estima SCR50. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Estima atau apa jenis MPV, ada rasa berbuai, ada rasa bunyi-bunyian, cara nak settlekan senang saja. You guys cari saya. Macam mana cari saya? You guys kena like, follow dan share video ni. Masuk dekat link bio saya ataupun Roger, nombor yang tertera di paparan skrin ni. Pastikan nombor itu sama dengan link bio saya. Boleh Roger saya direct. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber, dan insyaAllah semoga you guys dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Dan insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.